Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Selamat kembali ke YouTube saya. Hari ni special untuk korang semua, so that korang boleh tengok kita orang pergi pilates untuk wanita-wanita bunting. Dah bersin lah. Itulah resdung nak bela kucing lagi. Kan dah bersin-bersin. Okay, so hari ni adalah hari Isnin. So basically untuk aku hari Isnin ni adalah hari untuk aku macam wellness. Sebab aku tak suka Mondays blues. Aku tak suka macam rasa hari Isnin tu macam malas ni nak buat apa-apa. No. So apa aku buat setiap hari Isnin memang aku akan workout, aku akan lari, whatever. Tapi vlog ni akan lain sikit lah. Sebab dia ada, aku buat aktiviti yang aku tak pernah buat. Which is, sekarang ni musim kawan-kawan aku semua pregnant. Aku tak tahulah bulan berapa diorang buat. Tapi macam semua orang nak mengandung serentak. Aku tak faham. Sebab apa aku tak faham? Sebab ujung-ujung nanti aku yang macam nak kena pergi semua orang punya baby shower, beli hadiah-hadiah baby. Sebab literally yang mengandung semua kira macam aku punya best friend. Kau faham tak? Aku tak tahu lah kenapa tahun ni alhamdulillah for them. Tapi macam, kau kenapa mengandung serentak ni dalam 8 orang, 9 orang ni? Ai, takut. So nak jadikan cerita, si Intan tu, Intan Najwa lah, dia nak buat pilates yang prenatal. Prenatal tu adalah pilates untuk wanita-wanita mengandung, untuk memudahkan perjalanan bersalin di nanti. Aku pun macam, oh okay lah, that's good lah. Tapi she pula tak ada kawan. She macam tak nak buat seorang-seorang. So dia tengok kawan I seorang ni, nama dia Shikin, Butter Chicken. She pun pregnant. Tapi si Shikin ni punya pregnant ni, dia macam she tak duduk diam. She main pickleball. She very active lah. She very active. Pergi concert kan, macam tu. So oleh sebab itu, Intan nampak, Intan macam, "Bae, I nak buat pilates tu lah. I nak ajak Shikin sekali, boleh ke?" Sebab I thought dia macam aktif. And then Intan pula nak gang kan, nak cari gang untuk pergi pilates. So faham lah. Sebab macam, yelah, siapa lagi kau nak kumpul orang mengandung pergi pilates sama-sama kan? Tidak lah. So bila dia nampak, and then dia macam suruh I ajak Shikin tu. So aku pun text Shikin. Shikin kata, "Let's go, I'm down." Lepas tu dua-dua tu kira aku punya best friend, tapi different circle. Faham tak? Seorang circle kanan, seorang circle kiri. Macam tu lah ibaratnya. So sekarang ni, hari ni adalah hari penyatuan circle ni dan juga circle ni berjumpa for the first, actually not first time lah, tapi ni dalam setting yang private. Faham tak? Macam tu. Oleh sebab itu, dua ekor ni, alah, tapi Asfah, you kenalah ada. Nanti awkward lah. Mi faham lah. Nanti you kenalah ada. Sebab macam kita orang dua kan, is your friend, is your best friend kan. Aku macam, okay lah. Dah tak pasal aku nak kena pergi pilates untuk wanita-wanita mengandung yo. Macam mana? Boleh je, tapi aku tak mengandung. Aku hanya mengandungi lemak. So, oleh sebab itu, hari ni aku pergi pilates, prenatal pilates ya dengan dua ekor tu. Tetapi aku tidak keseorangan. Aku heret Daisy sekali ya. Uma noite convocou, talvez cê tá com popo. É vapo no setor, é vapo. Aku dengan Daisy adalah wanita-wanita mengandung. Dua ekor tu memanglah mengandung, nak meletup. Dah tak lama lagi nak meletup. Hujung bulan 8, lagi 5 minggu, 4 minggu je boleh bersalin. So macam diorang nak pemudahkan urusan. Faham tak? Faham lah kan. Yang aku ni nak bersalin kat mana, Jubo? Alah, pening lah. Tapi tak apalah. Sebab dua-dua ni aku punya best friend forever. I would do anything for my best friend. Macam tu. So, alang-alang hari ni pun hari Isnin, memang hari aku workout. So, kaedahnya jom le kan. Aku selalu buat pilates. Tapi pilates yang aku buat tu macam hot flow. Hot flow ni adalah kau workout tapi dalam sauna. Kau buat pilates tapi dalam sauna. Ada macam ikonik lah juga kan. Tapi yang ni reformer, yang macam yang mesin tu, aku suka reformer juga. Tapi I think yang hot punya lagi best lah. Aku akan pergi macam ni, lepas pilates, and mungkin aku nak pergi sambung lari kat KLCC.
Sebab kita nak buat pilates pun dekat area KLCC juga. Jadi I hope korang enjoy sebab I nak buat vlog hari ni special untuk korang semua. So that korang boleh tengok kita orang pergi pilates untuk wanita-wanita bunting. Jom. Sekarang ni tengah pick up Daisy. Kita nak pick up Daisy. Dia sebab dia passenger princess. Dia dalam friendship memang macam tu. Dia memang ada that one friend yang memang akan pick up semua kawan-kawan dia, which is aku. And then Daisy macam type of friend yang macam dia memang akan bagi vibe dekat dalam kereta ni. Dia lah yang control lagu. Dia semua benda aku memang suka drive. Macam tu. She's here. Dia dah sampai. Kau sabar jap. Itu dia. Hi babe. Kau main. Macam cantik outfit you babe. Juicy ke? Is it Pilates? It's not. Babe cakap hi babe. Hi, vlog. Biru pink ya. Macam kartun. Kita dah sampai dekat Nazar Tower. Nak pergi dekat Tones Pilates sana. Dekat atas? Bawah tu babe, dekat bawah dalam ni. Mana si Intan Najwa ni, Datin ni. Di tempat dia Tones. Okay. Dia babe masuk ekonomi babe. Masuk ekonomi cafe. Datin, hi babe. Cakap hi kat vlog babe. Hai. The baby. Tak, kau mesti buat rambut tau. Sempat tau belum. Kita orang She buat rambut. She buat rambut kat Koko Dry. She siap buat ni lagi. Mani padi lagi. Ni lah dia. Ni dia. Seorang lagi tak sampai lagi. Yang penting stocking kita sama. Pink. Love. Apa yang tak tahu, kalau kau pregnant pun kau boleh buat pilates. So it's like prenatal. So dia macam untuk senangkan badan gitu. Ya. Kita berapa babe? Third trimester. Duduk. Careful, it moves. You need to... Okay. So, the one that you're sitting on is called carriage. It can... Oh. Yeah. One red spring. Satu je. Satu je? Satu je. Okay. Okay. Ilah Allah. Weh lawa. Weh lawa gila. Korean wave eh? Sini ha. You should know the distance on the sides. Okay. I think for you... Daisy, okay? Okay. Daisy okay Daisy? Shikin. Dua-dua pregnant. So kita orang pregnant juga. Kita orang pregnant. The knees are not collapsing in. Oh okay. Yeah, you can be aware of your knees alignment. Alright. And then you exhale when you push. You inhale when you maintain the carriage. Oh, okay. Okay. Yes. I want your toes to point up when sitting on the tub. So even when you... Oh. That's it. Daisy diam Daisy. Daisy, tinggi lagi. Your right leg, try to bend it toes to your knees. So you're gonna feel it comes to your stretch. Asal salah. Empat lagi. Empat tu. Empat lagi. Oh my god. This count for the pregnant ladies, yeah? You guys can rest. 3, 4. Okay dah. Okay, reach and rest. Hmm. Nice.
Ethan, yes? Are you guys okay with lying down? Or you guys not like that? Okay. Box eh? Okay. Yeah. Okay. Yeah. Pregnant Mami 2. Kita Pregnant Mami 3 and 4. It's okay. Never say okay to your kids. Baik apa boleh 2 je Daisy? Okay. Oh faham. One. Okay, let's go. Oh. So, when you pull this to the back, your shoulder blade going together, right? Yeah. Yeah. Two more. Repeat in. Yeah. Last one. Say. Now, once you say, you open here, then you squeeze it. Then you bend. And then you squeeze it. And then you bend. Okay. Try your best to bring your shoulders down, not shrugging. Two more. See how it goes. Baik jangan lama jangan. Macam ni. Macam ni. Kau tarik kenapa dulu? Correct. Yes. Wait. Ha. Do we lift it or we just? Sitting tall. Breathe. No tension on the leg. And 5, 4, 3, 2, 3, and 1. Okay. Ini dah pandai buat linkage number. Apa nak makan? Langsung aku pakai. Okay. Okay, kedua. Okey. Rasa sangat. I'm not even done. Jadi dia boleh ditarik macam ni. No. By the way, everyone has the same spring, okay? You want more spring? You want more spring? No. Okay, let's start. Okey senang. Apa ni? Macam zapping. Yeah. Okay. I'll be so. Okay. Oh. And punch. Punch my head. Punch. Look down. Yeah. Fikir. For once, that's a spring. Cepat dah ni. Aduh, babe. Sikit lagi kuat dari you, babe. Kan zapping. Left shoulder still higher. Oh, ya Allah. Ladies, aku tak payah check sangat tadi. Sebab dia 2 orang. Okay, you can go down sikit. I want to get 90 degree of that, okay? Okay. Oh my Bila nak exhale. You Settle. Settle. Yeay. Diorang tengah bincang pasal pregnant, kita cantik. Okay, you guys help me. Oh ya, kita kena bersihkan. Bye, thank you. Okay, jom. Dah buat. Okay. Apa bola apa? Bola tu nak Oh, okay dia. Berapa week, babe? 31. Wait, I have to slide. Aku duk tarik. Bodoh lah. You berapa? Kau kenapa ni sih? Babe, you berapa week, babe? 33 weeks. 33, Yeah, 31, sampai 33. 34, babe. My god. Besar, babe. Besar, nak meletup dah gila. Macam bola Dior tu, babe. Dah settle. Daisy macam tak boleh cakap dah, babe. Daisy, kau kenapa? Tak boleh cakap dia gini. Babe, aku yang mau beranak. So, kita nak pergi mengopi. Let's go. Melantak. Apa ni berbadan 2. Ada anak. Kita bi? Badan 7. Badan 7 lah sial. Pancake, fries, burger. Oh. Macam goreng pisang bi. Lepas Belati dah makan, sambung lari pula dekat taman kat sisi. Lari-lari sebab kat sini kalau nak lari best. Sebab ya untuk ada view and hari ni pun cuaca redup. Jangan huj saja. So sekarang pukul 6.14, jom kita tunjuk. Klip petang memang ramai gila orang lari kat sini and sangat-sangat best. Nampak tu. Sekarang pukul 6.14. So boleh kita park sini. Usually memang I park sini and then jalan
dalam buat 3 round atau 5 round lah. Lepas tu lagi kalau sunset cantik. Okey lah, jom tukar kasut jap. So kita pakai kasut yang ni. Aku beli yang ni. Yang ni untuk gym. Lepas tu bila lari sakit. So I nak try this one. Ini aku beli jadi collab. Tapi nampak macam selesa untuk lari. Ni apa benda ni? Bag ni. Okey, kita orang dah macam 163 km. Dah sampai Perlis. Sikit lagi lemang topi. Lemah Toki bodoh. Lemah Toki kan Pahang lah. Perlis tu dengan Pahang jauh bodoh. Dari sini geografi dia memang fake. Minta maaf cakap. Sorry tapi sabar, I tahu. Semenanjung I kurang sikit. Sorry guys. Sudahlah. Apa ibu negeri Kedah? Kok Diang. Kota Baru. Alostar bodoh. Alostar, Kota ya. Baru Kelantan ni. Malah aku. Beaufort dekat mana? Ha? Beaufort. Beaufort dekat Sabah. Dekat Beaufort. Beaufort dekat dengan sebelah Beaufort apa? Kudat. Gagal. See? Shut the fuck up. Fair and square. Okay, so ini dia punya track. Dan ini view dia. Very dia cantik. I ada track special. Kita kan turis, babe. Wah, Malaysia is so nice. Aku cinta kamu, KL. Tak ada ke idol-idol nak jogging kat sini jumpa Kim Biar Wong Sok ke? Okay, sebenarnya kita orang jogging kat sini ada sebab Daisy nak cari jodoh. Husband aku dekat rumah lah. Okay. Dia dekat Gangnam Donggyoro. Okay, laki kat Gangnam. Malah aku nak layan. So yeah, aku tahu orang kat sini bukan sekadar nak sihat je. Nak cuci mata juga. I know. I love Hari makan pula. Itulah hidup kita, babe. Exercise, makan, tidur. balance. Ke tempat ni memang sedap gila. Cuma itulah hint dia bawah ni je. Dekat atas Duke, bawah Duke. Jangan percaya dia ni. Bawa Duke mana entah. Makan-makan. Okay, maka dengan itu tamatlah vlog ini. Aku sampai rumah pukul 3 pagi lah by the way. Sebab tadi lepas makan aku pergi jumpa kawan aku dekat Banafe. Lepas tu tengok bola Brazil lawan Japan. And Brazil menang, Japan disqualified. Aku tak tahu ada bola. Okay, cerita memang aku tak tahu ada bola. Aku tengah duduk lepak. Masa tu bola tak start lagi. Aku tengah duduk. Aku duduk menghadap jalan. So aku tak tahu belakang aku ada ramai orang ke whatever lah. Sebab aku memang busy berborak. Lepas tu tiba-tiba kan, wah, aku salah benda babi. Rupanya ada bola kat belakang. So tak pasal aku pun macam, oh, ada bola. Aku pula macam tak tahu apa yang jadi sekarang ni. So macam lepak-lepak bercerita-cerita, tahu-tahu dah pukul 3. Oh, bahaya. So seharian aku ni kalau keluar memang seharian. Sebab kalau rumah aku ke KL aku rasa macam jauh. So better aku dah keluar terus. Faham tak? So dah malam dah mandi. Kita nak pakai mask. So hari ni mask kita adalah daripada Lumi Beauty. Yang ni memang repair and renew. Memang sangat best lah mask ni. Best macam mana pun face mask tu tetap tak cover satu muka aku lah. Sampai dahi je. So dah sampai penghujung video ni. I just want to say thank you so much to everyone yang watching sampai habis. Best kan? Nampak memang okay. Nak guna live pilates untuk prenatal ni best. I think untuk ibu-ibu yang tengah mengandung, kalau ada macam geng-geng, cari je, ambil je, cari je pilates ni. You boleh contact yang I pergi tadi. Nama dia Tones dekat Naza Tower. Ataupun you boleh cari je mana-mana pilates yang memang ada untuk prenatal lah. Sebab memang bagus untuk wanita mengandung. Aku memang biasa buat pilates, tapi untuk wanita mengandung tadi, dia lagi slow pergerakan dia. Tapi bila lagi slow, lagi macam susah. Bila lagi susah, dia macam apa nama tu, lagi rasalah muscle tu kan. And it's so fun, aku suka. Tadi session kita orang tu berapa tah? 4 orang, total dia 600 kot macam tu. Mahal sikit lah, tapi korang kena carilah kelas-kelas yang macam okay. Sebab memang elok untuk wanita-wanita yang mengandung di luar sana. Mas ni lah yang banyak membantu muka aku untuk glowing. Kalau kau tengok macam story aku hari-hari kan, kadang-kadang muka aku ada orang tanya macam, Asfa, cantiknya your skin. Selain skincare yang kau pakai, face mask ni sangat-sangat membantu kau everyday. Sebab everyday I akan pakai face mask. Kalau travel aku akan buat face mask. Kalau malam kau dah mandi, kau dah cuci muka, kau malah nak buat skincare, kau pakai je lah face mask ni. Yang penting tak sampai dahi aku lah. So yang cantik ni je, dahi aku kat sini nanti buruk. Kau faham tak? So selalu yang lebih-lebih ni, yang bulat-bulat ni aku suka letak ke dahi. Aku just macam letak je lah ke dahi ni. Sebab macam ada
lebih-lebih tumpuk-tumpuk ni letak je lah. Asal ada, selalu kan benda kecil ni yang kau buang kan. So kita macam, nah, jangan buang. Kita letak je kat sini. Nampak macam timun kau letak kat kepala pening tu. Macam tu. Okay guys, thank you so much for watching. Kalau korang suka vlog-vlog macam ni lagi, bagi tahu nanti I akan buat lagi a day in my life macam tu. Sebab hidup aku ni memang random. Hari-hari ada je aktiviti yang aku buat untuk memenuhi masa lapang. Jadi let me know if you love it, and thank you so much for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Selamat malam. Thank you for watching guys, and jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. Okay, bye bye.